Okay, Assalamualaikum. Di depan korang ni ada sebiji Y16. Abang Abu daripada Puncak Alam datang untuk buat meja servis dengan bahagian kelas. Macam korang nampak bahagian kelas dia, kita dah buka. Nampak kesan-kesan minyak hitam dia ni. Dan Abang Abu ni cakap juga, dia selalunya dia tukar minyak hitam. Untuk servis-servis lain ni dia tak pernah buat. Jadi bila kita dah buka bahagian kelas dia, kita akan nampak beberapa barang yang patut ditukar. Seperti kelas Bose dia. Dia dekat tepi-tepi ni dah bertangga ni. Lepas tu flash pressure dia pun sama juga. Flash pressure dia pun sama juga, bertangga dekat tepi ni. Dan yang nampak sangat tu, Man, tolong Man, goyangkan. Dekat tepi ni dah makan. Dekat tepi ni dah makan. Dan goyang Man, tengok Man, goyang tak? Dia tak goyang tapi dekat tepi ni dah makan. So kalau korang tengok juga bahagian, sebabkan dia ambil package dan add-on mangkuk kelas dengan clutch pressure, dia dapat ni clutch plate original Yamaha. So lepas ni korang boleh tengok pemasangan, cara-cara pemasangan bahagian clutch. Okay, sebelum pemasangan, okay, ini barang-barang lama dia dan ini barang-barang baru dia bahagian clutch. Okay, so mangkuk kelas baru, primary baru, clutch pressure baru, clutch box baru dengan clutch plate. Jadi kita mulakan pemasangan. Okey, macam korang nampak dah selesai pemasangan bahagian clutch. Jadi kepada korang, mana-mana yang ada masalah bila korang tarik clutch, senyap bila lepas bising tu, korang boleh tukar mangkuk clutch korang. Macam mana nak dapat? Korang boleh pergi website kita orang www.standardkilang. Standard saja, model jangan datang.